replika Istana Melayu zaman Kesultanan Melaka. Cantik, sangat tenang nampak. Bersebelahan dengan Formosa. Kita jalan kaki daripada Dataran Pahlawan. Phew. Sebab jalan banyak tutup. Di sini memang kebanyakannya jalan kaki dan naik beca. Okay. Sengaja nak rakam sebab istana ni memang cantik. Seni bina dia cantik sangat. Sangat tenang nampak. Kakak baik-baik sayang. Pakai sikit. Kakak Umairah sini. Kita lihat tengok istana. She's so excited. Apa tu? Iya. Sejarah apa tu? Kancil. Apa kakak? Kancil. Sebelah Adwa, ha. Belakang dengan Adwa. Sejarah Melaka. Dekat bawah pokok ni pokok Melaka ni. Apa nak sebutan? Pokok Melaka. Ini Paramiswara. Jadi sejarah Paramiswara dekat bawah pokok Melaka. Itu apa? Istana. Apa? Kesultanan Melaka. Dia tengah mesyuarat dengan menteri-menteri dia lah. Bendahara dia untuk berkenaan dengan pentadbiran Melaka. Inilah gambaran mesyuarat diraja dahulu lah. Macam kita lah menteri kabinet lah macam gitu. Menteri kabinet, mesyuarat raja-raja. Mesyuarat menteri. Keputusan cukai, keputusan dari segi pemerintahan, politik, perdagangan. Al-Fatihah pada Sultan-Sultan dahulu, Al-Fatihah pada pejuang-pejuang Melaka dahulu. Museum ni diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir. Perdana Menteri Palestin pun pernah datang sini. Oh, atas panas. Jalan nak tengok. Oh, tu busana-busana pengantin ni. Adat Melayu. Cantiknya. Sayang, saya suka. Saya suka gelang ni. Kalau ada zaman sekarang saya nak beli. Cantik gila. Pakaian zaman dulu cantik. Baju ni masih relevan. Harian pakaian harian diorang cantik lah. Tak, ini harian tu bukan tin je. Harian nampak tu, persalinan harian pembesar dan isteri. Ni orang kaya-kaya zaman dulu lah. Pakaian dia macam ni, cantik lah.
Maira, belum. Beradu sultan. Cantik. Legasi Jawa. Betul banyak masjid-masjid konsep Jawa dekat Melaka. Sejarah dia. Oh, sejarah pedagang. Pedagang Jawa dah datang sini. Museum Istana Melaka. RM10. RM10 dewasa. Tiket RM10. Sikit RM10. Ajar anak-anak berkenaan dengan sejarah Melayu, sejarah Kesultanan Melayu, Tanah Melayu dahulu. Kelas tak berurut dekat dalam Istana Melaka. Ada kursi urut kat sini. Mami. Kita lepak santai.